Omar nak karim. Apa khabar dia? Sihat? Cik. Ada kala nama aku Omar, Khalid atau Ramli. Aku Syamil bin Latif. Dan ini abah aku. Okay, Bah. Kita cuba sekali lagi, Bah. Bah tengok ni, Bah. Ini siapa ni, Bah? Kereta keluar aku. Bah, saya tak ada masa. Bah tengok ni, Bah. Tak kunci lagi. Kita apa ni, Bah? Kita tengah cakap pasal gambar ni. Abah tengoklah ni. Abah fokus kat sini, Bah. Banyak pergi tempat lain pula. Tengok ni, Bah. Aku dah pergi aku lah! Bang, dari tadi Abah tak balik-balik lagi. Ina risau ni. Cepat Bang. Alzheimer bukannya perkara mudah. Banyakkan bersabar. Bah, kita balik, jom. Tunggu bini aku. Nak cuba letak atas situ boleh kot? Bah. Abah nak buat apa ni, Bah? Bini aku tak balik lagi. Tu yang aku masak sendiri lah. Siapa tak balik lagi, Bah? Bini aku. Siapa tak balik lagi, Abah? Bini aku lah. Mak dah mati, Bah! Mak dah lama meninggal! Abah sendiri yang solat jenazahkan dia! Ni tangan ni sendiri yang kuelan, Mak! Abah tak tambah seorang je rindu Mak sampai pun rindu Mak lah! Apa dia, Bah? Aku nampak. Aku nak makan masakan bini aku. Bah. Sedap. Sama macam mak kau masak, Syamil. Masa kecil dulu, aku pernah tanya apa resipi mak yang buatkan hidangannya sedap. Mak cuma cakap, masak dengan kasih sayang, barulah hati akan lebih terbuka, tenang dan terima seadanya. Masa tu, aku masih lagi tak faham. Hinggalah semua ni berlaku. Omar nak karim. Kini, aku makin jelas dengan kata-kata mak. Resepi mak sebenarnya resepi kebahagiaan.